Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis. Terima kasih kepada semua ahli-ahli jatan kuasa surau Al-Falah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abang main duduk sini bang, bawa kursi main sini. Panas main. Ubah kursi main ni. Taklah kena matahari. Main ni. Duduk sini. Apak sini duduk melengkung. Menghadap saya terus senang. Saya duduk sini, kita menghadap sana kan. Jadi kepala duduk lagu tu. Balik rumah lengoh. Mas ni lagi apa ni? Ni ada ni. Apa ni? Tu dia entah. Saya bukan tanya, saya soal insya-Allah entah. Jadi jangan takut duduk depan tak apa. Okey, taklah kena cahaya matahari tu. Balik kan gelap setengah, cerah setengah. Baik, terima kasih kepada jatan kuasa surau kerana menjemput saya ke surau tuan-tuan pada pagi ini. InsyaAllah, alhamdulillah. Malam tadi saya di kem tentera Sanggro di Kemunting. Pagi ini dengan tuan-tuan, malam nanti di Jelutung, Pulau Pinang. Besok di sekolah saya 9 pagi, 3 petang di RTM, malam di Sungai Tapak. Kemudian Selasa saya di Ranau, Sabah. Ranau. Jauh gila tuan-tuan, Sabah. Hari Rabu saya di rumah tuan-tuan, 7 petang di Astro Oasis. Kurma dan kopi, sembang ikat tepi. Jam 7 petang. Baik, jadi tuan-tuan yang saya muliakan, dalam minggu ni saya bercakap kepada GLC, syarikat-syarikat besar ni kat Som. Saya disuruh bercakap tentang konsep sabar dan redha. Sabar dan redha. Kerana dia orang bagi tahu saya syarikat dia orang ni nak mengurangkan pekerja. Bukan seorang bang, beribu-ribu bang. Jadi saya ni dipanggil untuk bagi motivasi supaya pekerja yang nak dibuang, tak disambung kontrak lah apa semua ni, jadi sabar, jadi redha, jadi tenang. Kalau abang lah jadi saya, nak cakap apa kat mereka ni? Rumah ada hutang, kereta ada hutang, anak sekolah, isteri lagi, penyakit lagi. Tiba-tiba disuruh bercakap kat Zoom, sabarlah, ni ketentuan Tuhan, pergi balik kampung belaikan keli. Boleh tak saya cakap tu? Berat orang tuan. Kita duk elok-elok kerja semua, tiba-tiba kena pengurangan buang kerja. Saya pula dipanggil untuk bagi cakap bagi mereka ni sabar dan redha. Berat. Ada yang ada satu tuan tu dia mai jumpa saya, tak apa ustaz, balik ni saya bela kambing, balik kampung. Buat macam mana? Duk elok-elok orang kita semua. Orang kita semua. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, pagi ni kita bercakap tentang hijrah. Bila sebut tentang hijrah, kita tak tahu apa yang nak berlaku saat lagi. Apa yang nak berlaku besok, apa yang nak berlaku tahun depan, kita tak tahu. Jadi sebagai seorang Islam, apa yang kena ada untuk menghadapi benda yang kita tak tahu, yang akan berlaku pada kita. Sebab Allah Ta'ala sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Allah akan uji kita dengan sedikit daripada ketakutan. Wal-ju', lapar. Allah akan uji kita. Wa naqsim minal amwal wal anfus wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Allah Ta'ala sebutkan akan diuji dengan takut, dengan lapar, dengan pengurangan harta, dengan kematian, dan dengan buah-buahan, makanan yang tidak menjadi, yang tidak ada. 5 benda ni akan kita tempuh.
Dalam masa yang sama kita dah belajar dah bahawa perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman dikhabarkan oleh Nabi SAW. Yang tu kita dah tahu dah. Apa dia? Macam pagi ni lah. Macam pagi ni, tanda-tanda kiamat. Ramainya perempuan, sikitnya laki-laki. Orang mana faham, tak faham, sudah tak. Oh, ni tanda-tanda kiamat ni. Pakai pula tudung hitam pula. Allah. Hangatlah kat semua. Memang pertubuhan ke apa ni tudung hitam ni? Persatuan Merhaban ke apa? Allahu Akbar. Baik, jadi tuan-tuan, yang Nabi cakap tu akan berlaku dah. Tu tanda-tanda kiamat. Yang tanda-tanda kiamat kecil ni semua berlaku dah. Yang belum lagi dek, kiamat besar. Dajjal lah, Imam Mahdi lah, apa yang tu. Tu seduk tunggulah. Yang tu mesti main. Sebab ada orang yang dia menunggu. Saya nak berhenti kerja Ustaz, saya nak pergi ke Khurasan. Lalu apa? Tunggu Dajjal. Tak payah tunggu, Dajjal tu main esok. Imam Mahdi tak payah tunggu, dia datang lah. Yang kita kena buat ialah persiapan iman. Bukannya suruh buat store belakang rumah simpan Maggi. Dia tu senang saya jadi apa-apa, Mak simpan lah. Ya apa semua simpan lah, beras apa kan. Kalau Dajjal main tak apa, ada nasi dah semua. Buat Mak Ngah weh. Orang disuruh membuat persiapan iman. Jadi hijrah kita ni apa? Tambahkan iman. Tambahkan lagi pengetahuan. Tambahkan lagi keyakinan kepada Allah. Tambahkan lagi ilmu. Sebab yang boleh kita hadapi pada fitnah di akhir zaman ialah iman. Yang boleh bertahan menyelamatkan kita ialah iman kita. Kalau tak ada iman, tuan-tuan, hanyut. Hari ni hanyut kerana cinta murtad. Bercinta dengan orang bukan Islam. Masuk agama dia. Yang ni saya jumpa dalam tahun ini 3 kes. 3 kes. Anak dia kata, mak dia kata, Ustaz, anak saya bercinta dengan orang putih. Lah mana pi mereka dah. Masuk agama orang putih dah. Tolonglah Ustaz, nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Saya ni lagu dangdut tahu. Lagu klasik saya tahu. Anak dia saya nak buat apa? Boleh baca doa je lah. Ada anak yang kahwin dengan perempuan Mak Saleh di Australia 30 tahun dah tak mau balik. Dengan bercucu bercicit semua dah, dengan belanjing semua dah Ustaz. Oi, panggil tak mau balik dah, masuk agama depa pula Ustaz. Oi saja orang kita ni. Mak Ngah boleh kata apa kalau anak macam tu? Tak nak balik, tak nak masuk Islam, duk agama depa, selesa dengan depa, buang kita adik-beradik. Kita boleh cakap, oi, tak tahu nak kata apa lah, oi. Tak tahu lah Ustaz, oi, tak tahu duk diam. Ni kerana cinta. Ada orang kerana harta. Kerana harta, tuan-tuan, bila banyak terlampau, rumah ni ada kasino. Bayangkan terlalu kaya sangat, rumah ni ada stor arak. Kita tengok kedai arak dekat kedai 7 sebelah mau kita geli. Kan? Kedai 7 sebelah. Kau buka-buka nak beli, 18 tengok ni botol apa pun kita rasa tak selesa. Bayangkan duit terlampau sampai ada stor arak dalam rumah. Dahsyat, ni harta punya pasal. Tuan-tuan, hari ni ujian kita kuat. Kerana miskin pun kita hari ini boleh jual agama kita. Kerana miskin boleh jual badan kita. Yang jual bukan isteri, suami jual isteri kerana cari duit. Buat iklan lagi dalam media sosial. Dia cari pelanggan untuk isteri dia. Dia duk goyang kaki main TikTok. Ni zaman ni kita tak tahu. Sebab kita kena ingat bahawa dia akan datang bukan lagi senang, dia makin mencabar, dia makin susah. Jadi apa cara nak menghadapinya tuan-tuan? Ialah keyakinan, keteguhan iman, ada ilmu, pengetahuan. Baik. Jadi yang pertama saya sebut tadi, apa yang kena ada untuk menghadapi saat yang akan datang ialah ilmu kita makin bertambah. Tadi saya sebut tentang akidah. Kenapa ilmu
Penting tuan-tuan, sebab Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat darjat orang yang beriman dan darjat orang yang berilmu beberapa darjat. Tuan-tuan, hari ini saya tak payah ceramah. Hari ini AI boleh ceramah. Muka macam saya, suara macam saya, boleh buat ceramah, pergi jual ubat Dayak. Ubat ibu Dayak sakit urat. Ni pakai duk telefon saya, ustaz macam mana nak dapatkan ubat ibu Dayak ni, mana saya tahu. Hai, dia kata ustaz yang duk promo dalam Facebook, TikTok, mana saya tahu, mohong ya. Berapa ramai yang dah beli ni. Abang-abang ni pula beli prostat. Sebab ada Profesor Dr. Muhammad Kazim Ilyas, saya pakar prostat anda. Pakak beli selerak lah. Yang mak ngah ni pula kencing tak lawas, pergi beli pula lah teh Singse Cina. Ustaz Kazim jual juga. Bila masa kat Zoom, tu nama dia bohong. Tak ada ilmu, percaya. Dia boleh letak gambar suami kita, duk bergambar dengan perempuan mana tak tahu. Ni siapa ni abang? Mana aku tahu, mana aku tahu, mana aku tahu. Tu bukan abang ke? Dah bergaduh pula dah. Sebab tu Allah kata dalam Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Bila dapat sesuatu berita, siasat terlebih dahulu. Dunia sekarang ni dunia tipu-tipu. Yang salah jadi betul, yang betul jadi salah. Kalau kita tak ada ilmu, tak ada kecerdikan, tak ada kebijaksanaan, kelentong habis. Baru ni ada satu suami isteri mai jumpa, mai minta rumah pondok dekat sekolah saya. Sebab rumah dah kena lelong, kena jual. Saya tanya rumah pergi mana? Jual lah. Pak siapa jual? Kami kena tipu Ustaz, scammer 800,000. Dia telefon isteri saya, dia kata isteri saya ni ada saman di mahkamah. Kenapa tak datang? Isteri tadi ke pucat lesi lah. Tak apa, harap bertenang, saya akan hubungkan puan kepada pegawai penyiasat kita. Kena 100,000, 50,000, last sekali 800,000 kat so. Habis duit simpanan. Dah duit tak ada, jual rumah. Jual rumah, kawan mai ajak pula, jomlah masuk ni pelaburan ni, dia cepat masuk 400,000, dapat 40,000 sebulan, masuk 400,000, jual rumah. Lapar pun tak ada lah. Ada dekat sekolah saya, duk menung lagi bini ni. Duit tak ada, rumah tak ada, anak pun tak ada. Ingatkan duit tu lah boleh makan ustaz oi. Lah orang lain duk makan. Pak siapa jadi macam tu? Ni, kebijaksanaan. Saya tak kata ilmu tak ada, ilmu amal ni hak depan saya ni. Dengan saya mah ada ilmu, tapi kebijaksanaan, kecerdikan. Sebab tu disebut kepada kita awal-awal dalam Quran diturunkan surah Iqra tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia suruh kita baca. Baca ni maknanya Kak Nap suruh jadi cerdik. Boleh faham baca? Bukan suruh baca buku saja. Bukan suruh baca pergi sekolah saja. Tak, baca tentang cuaca. Baca tentang cuaca. Petang ni hujan bah. Rasa tak hujan, awal pun tak ada. Baca. Ni dah tahu dah awal gelap yang basuh kain. Siapa? Ni taklah baca punya, tak ada. Kena baca lah. Sebab tu saya kata kat abang tadi, mai pindah ni, duduk sini. Jangan ikut sangat. Manusia ni kalau kena lurus, dia kena ketuk. Cuba tengok paku. Paku tu kalau kita paku kat dinding, selagi dia lurus straight, kita katok tak? Kita ketuk. Cuba paku tu sengit sikit, kita ketuk tak? Orang tak ketuk kita dah. Sebab tu kita jangan lurus ingat kat Zoom. Lurus kena pompa, lama-lama ranap dalam dinding. Sebab tu kena kadang-kadang lain pemikiran sikit. Nah, ya Kak Nak, baru sampai Kak Nak lah. Baju merah ni. Saya dah nak habis dekat Nak, baru sampai lagu mana. Allahu Akbar. Siap kat dia, kita nak habis dah, nak sedekah lah, dia baru sampai pula. Aduh. Boleh ah?
Jadi kat nak baru sampai, kalau nak lepak pergi masuk dalam surau dah. Pergi duduk dalam depan, duduk dalam surau. Pergi duduk tahap mana baru main, duduk dalam surau boleh tidur. Baik, insya-Allah. Baik, zaman sekarang ni tuan-tuan, kita tak boleh tengok apa yang hak tu, yang tu lah. Apa yang televisen tunjuk, apa yang YouTube tunjuk, apa yang media tunjuk, jangan. Nampak. Jangan. Hari ni teknologi boleh buat. Dulu mereka duk heboh di Los Angeles, terbakar lah. Oh, sini silap. Terbakar lah di Los Angeles ni. Terbakar apa? Saya kata dalam ceramah saya, jangan duk percaya. Bohong. Jangan duk percaya lah. Dia kata habislah. Apa buat kat Palestin lah. Allah bakar apa. Mampu. Punya duk nyimbang kedai kopi di surau, di masjid. Saya kata sabar lu Pak Long. Oi, tu bohong. Lah bohong sungguh. Elok je. Kami elok je. Tak ada terbakar apa pun kata orang putih tu. Gambar hak dia pun ambil tu, gambar letupan di Hawaii, gunung berapi apa tau. Di top up di situ ialah ni dah ni. Daripada Los Angeles. Yang kita pun duk share pada muka apa. Dia tak tahu dapat rumah dia terbakar. Duk pada muka ni. Sabar selalu. Sebab hari ni berita, cerita, khabar semua dikuasai oleh walan tarda ankal yahudu walan nasara. Kalau kita tak berhati-hati, lama-lama sama-sama kita ni boleh bergaduh. Sama-sama umat Islam boleh perang. Pasal apa? Kerana punca daripada berita cerita yang diada-adakan dengan teknologi yang canggih, dengan macam-macam benda yang boleh dibuat, dan akhirnya umat Islam ditipu, terpedaya dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, tadi saya kata iman. Kenapa iman? Sebab iman tu takkan dapat dikalahkan oleh mana-mana pun musuh-musuh Allah, musuh-musuh manusia. Yang menjadikan dia istiqamah, menjadikan dia kuat ialah iman dia. Jadi nak dapat iman tu macam mana? Pergi belajar, pergi mengaji, teruskan menuntut ilmu. Macam akak-akak abang-abang ni buat di surau ni lah. Saya duduk fikir tentang daripada malam tadi fikir. Depa ni ceramah apa pukul 10 tak masak ke? Ada masak nasi kat sini ke apakah? Ada no? Oh ada, nampak. Alhamdulillah lah. Sebab ku mai. Saya heran tu tuan. Tadi saya duduk kat hotel apa tadi pun. Daripada lepas subuh tadi sampai lah duduk mengaji kat surau. Surau kat Pak Sen. Saya duduk kat Pak Sen hotel apa atau Northern apa tu. Duduk dengar ceramah tu, nak buka tingkap tak boleh, depa kunci. Perempuan saya kata hebat Kedah ni. Hari Ahad tapi pula pengajian. Kalau hari Jumaat saya terima hari Sabtu okey. Oh masya-Allah. Tengok tempat. Teruskan mengaji. Ada halangan untuk pengajian kita? Mesti ada. Ada orang tak suka dengan pengajian? Ada. Adakah yang tak suka dengan kita ni orang hak tak sembah Allah? Tak. Orang kita. Satu kiblat, satu puasa, satu Jumaat, satu raya, satu korban, satu kitab, satu Quran. Yang itulah yang duk benci dengan kita. Apa nak pergi mana ramai-ramai? Ceramah Ustaz Kazim. Kalau aku jadi apa aku tak pergi. Baik aku pergi makan roti canai. Kan ada pedah dengar dia. Agak-agak yang kata tu nama Suwa Maryam ke Linggopo ke apa entah. Yang sama dengan kita, Muhammad juga nama dia, bin juga nama dia, binti juga nama dia. Maka kalau tuan-tuan tidak ada iman, tak ada keyakinan, tak ada ilmu, habis. Habis. Yang merosakkan kita ni hak kita. Dia bawa mai jumpa saya, dia kata Ustaz saya ni singgah Ipoh kejap, berjumpa ustaz. Oh, nak ke mana? Nak ke bank dengan tamu haji. Buat apa? Keluarkan duit. Kenapa? Nak beli emas. Oh, bagus. Habis awak keluar? Habis dah. Kan 15 Ramadan ni dukhon akan berlaku. Oh, kata kalau dukhon berlaku 15 Ramadan jadi apa? Macam mana ustaz berjadi ustaz kan? Tak tahu benda-benda ni.
Saya kata makcik ni betul. Saya kata ustaz pun bukan tahu semua kau. Dia kata 15 Ramadan ni akan berlaku dukhon. Dukhon tu asap. Asap memenuhi dunia. Betul? Bila asap datang, Dajjal semua akan sampai. Habis tu duit dah tak laku. Duit kertas tak laku. Yang lakunya emas. Oh, tu yang kau keluarkan emas. Oh. Itu dah keluarkan emas tu nak buat apa? Kau simpanlah. Di mana? Dekat tok guru akak. Dia tolong simpan. Dia suruh akak buat store belakang rumah macam tu. Store dapur tu tambah sikit, simpan stok makanan. Jadi kalau berlaku apa-apa, kita dah ada makanan. Itu yang kak dah buat dah. Tak untuk seorang cukup lah ustaz. Beras, kopi, gula semua dah ada lah. Kalau Dajjal main tak susah lah kak. Saya menuk tengok makcik ni tuan-tuan. Ilmu ada, cerdik tak ada. 2-3 bulan dia main. Ada tak pondok kosong ustaz nak duduk? Pasal apa? Rumah dah jual, duit dah habis. Mana mah yang dulu? Tok guru dah buat lari ustaz ayah padam muka. Tu bukan tok guru, tu tok garu, menipu tuan tu. Akak-akak cerdik ada. Tapi kadang-kadang tak boleh berfikir. Tu yang orang ambil agama jadi rosak tu. Nama dia Walid tu. Pejamkan mata. Bayangkan wajah Walid. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Walid sungguhlah hang tu bodoh yang bagi duit ke dia. Siapa? Dia kata 15 Ramadan nanti ustaz akan berlakunya dukhan. Yang tu urusan Tuhan. Nabi pun tak cerita bila. Yang hang duk percaya pasal apa? Duk tengok. Duk meneka tak habis-habis. Jadi susah hati hak dalam surau ni. Hak duk mengaji dalam surau, mengaji dalam masjid. Akan berlaku kemarau panjang. 10 tahun dah tak kemarau lagi. Ingat bila sampai saat itu, saya dengar pun takut. Ya Allah, takutnya aku. Buat apa yang kita menakutkan orang tuan-tuan? Nabi pun tak cerita tarikh dia bila, Nabi pun tak cakap bila. Awak hiduplah macam biasa, bekerjalah macam biasa, beramallah macam biasa. Tetapi kata Allah, wa tazawwadu, buatkan satu benda perbekalan, nama dia akhirat, perbekalan untuk hidup, nama dia ialah taqwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi orang baik. Datanglah Dajjal sebelah rumah pun tuan-tuan, dia tak boleh rosakkan kita. Datanglah Dajjal depan kita pun, kalau kita ada iman dan ilmu, insya-Allah Dajjal tak boleh buat apa. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi nombor 1 saya katakan tadi iman. Yang kedua saya katakan tadi kena ada ilmu untuk masuk tahun-tahun yang akan datang. Kak Nak, Kak Sumboy, kita ni tak boleh lari pada teknologi Kak Nak. Tengok hajah kita duduk depan ni, main handphone tu. Nampak ni depan. Sebab kita, style kita dididik style kita. Style kita dulu, waktu nak periksa, baca buku. Duduk atas kursi, baca buku kat meja tu. Ada meja, ada kursi, tak apalah, mat tak ada tu. Duduk menerap lah, saat dia di atas, saat dia buku di atas, suka dia lah. Tok pula bila tengok cucu ni baca buku, Tok kata apa? Diam. Cuba tak baca buku. Tak tahulah, bacalah buku, duk tengok tali besen je. Oh, marah. Sekarang budak-budak dia baca buku, bukan lagi buku. Dia guna tab. Dia guna iPad, dia guna handphone, smartphone. Yang kita pula duk style lama tu. Duk main handphone je bila nak pandai ya. Tak tahulah budak-budak lah. Mak oi, dia bukan main, dia duk baca buku kejadah apa. Aku tahulah tu handphone. Nampak tak? Ini pun masalah agak opah ni. Dia ingat duk main handphone tu main handphone saja. Kadang dia duk cari maklumat, dia duk Google situ. Sekarang ini kalau tak ada menatang tu susah nak belajar. Dia bukan macam dulu kena buka buku tebal tu usunglah ke hulu kelik. Sekarang tuan-tuan dengan ada tab saja, dia cek dia buat kerja semua, sekali dia print. Di rumah kita sekarang pun dah ada printer, mesin photostat pun dah ada di rumah dah. Dulu mesin photostat printer tu pergi kedai Cina tu. Sekarang pasal pelajaran, sebab tu dia makin tinggi. Kalau kita tak ada ilmu,
tak ada pemikiran, kita tak belajar benda-benda tu tuan-tuan, kita duk takut tu. Dulu orang berniaga di kedai, dulu orang berniaga rumah kedai. Lah tak payah dah. Nama dia beg kuning. Lah. Duk di rumah, duk sila dah, duk pok-perak, duk bungkus barang. Tarik gam pok-perak kan tidur mangah tu. Duk sila, duk atas kursi turun bawah pula lah, banyaklah orang tudung, order tudung beg kuning lah, naik buat asyik duk sila tu. Sewa tak payah, bayar rumah kedai tak payah, apa tak payah, dalam rumah aja sekarang ni. Negah lah apa pun. Ada baru ni saya dalam TV, orang artis yang panggil yang saya jemput tu, dia jual sambai berapi. Nah ustaz, tolong promosi siap pegang, saya pun pegang, kesian kat dia. Artis berniaga sambai kat Song. Ingat tak laku ke sambai? Loh. What's up guys? Lah, berpuluh juta. Kau oi, ni. Okey, kita nak dengar ni pelancaran tabung derma ni. Siap tulis lagi nota tuan. Astagfirullahalazim, inilah paling bagus jawatan kuasa ni. Dengan ini saya melancarkan. Oh, tuan-tuan ni. Tabung untuk dana surau Al-Falah dan kelas kafa dewasa surau Al-Falah. Oh, tepuklah tangan tuan-tuan. Tu depa suruh bagi nota, suruh tulis tak ni. Jadi saya lancarkan kutipan dia, tabung berada lagi tentang masuk wakaf kita ni. Jadi saya tengok sekarang teknik kita berniaga bukan macam dulu. Sebab tu kedai makin banyak kosong. Untuk disewa. Supermarket pun tutup banyak. Tukar nama lain dah. Pasal apa? Orang dah tak pi kedai. Orang dah tak pi supermarket dah. Nak parking payah, nak kena bayar parking, berebut parking. Sekarang orang beli atas katil. Kedai 24 jam ada tak? 7E je. Lain tutup tapi meniaga dekat telefon 24 jam. Kuning muka isteri dia. Biru muka tu tengok. Jom bang. Jom abang-abang, jom akak-akak, jom kuasai teknologi. Orang lain dah kuasai kak, kita duk gunakan teknologi untuk apa? WhatsApp group, buat apa tu? Tak ada apa pun, nampak itu je. Kenapa tak gunakan teknologi kita ni untuk mencari dana untuk kita? Tuan-tuan, kalau duk tengok pada kutipan Jumaat, surau kita tak buat Jumaat. Berapa sen nak dapat? Di tempat lain tuan-tuan, setiap satu surau masjid boleh buat Jumaat. Di negara lain, ni yang besar ni pun dah boleh buat sembahyang Jumaat. Dia bukannya ada surau macam kita ni, semua tempat boleh buat Jumaat. Saya pergi baru ni ceramah di sebuah negeri orang putih. Orang putih panggil saya ceramah tuan. Naik terbang 5 jam terbang. Saya tanya kat dia orang, hampa puasa lagu mana? Tak baru ni puasa. Dia kata kami ikut kami. Macam mana tak faham? Ada yang ikut kalender, ada yang ikut Indonesia, ada yang ikut Malaysia, ada yang ikut Arab. Oh sudah. Ada yang teropong sendiri nak bulan, tak nampak makan lagi. Besok teropong lagi, tak nampak makan lagi. Ah sudah tuan ni. Kita ni bersyukur duduk di Malaysia ni ada jabatan agama perhati kita. Ada majlis agama tolong tengok kita. Ada jabatan mufti tolong jaga kita. Bila nak puasa, bila nak raya, bila berlaku satu isu, mereka cepat keluarkan. Sahabat-sahabat kita yang minoriti di negara yang bukan Islam, pandai-pandai mereka sendiri. Saya buat ceramah di mana Ustaz? Saya tak buat ceramah di masjid, buat ceramah di dewan. Di dewan. Dan di dewan tu pula tak boleh bercakap soal agama. Dia hanya boleh bercakap soal biasa. Nama dia community hall. Cakap isu yang tak melibatkan agama. Melibatkan agama tak boleh. Oh susahnya. Jadi saya tanya pada penganjur, saya nak cakap bab apa? Ustaz ceritalah bab kesihatan. Saya pun sakit, nak cerita bab apa? Susah tuan-tuan. Kita ni syukur tuan-tuan, duduk di Malaysia, duduk di Kedah Darul Aman ni. Jadi sementara tengah duk dapat peluang, boleh belajar, boleh mengaji,
surau boleh buat aktif, silakan. Baru ni kita buat korban, lembu boleh buat, kerbau boleh buat. Di negara lain tak boleh buat dah lembu. Depa sembelih kambing sahaja. Tu pun tak boleh sembelih dekat dataran, kena dalam bilik. Tapi kita di Malaysia ni, Allah, sembelih lembu boleh. Bukan kata sembelih lembu, lembu hambat dia pula. Lari lompat pakcik tu. Buatlah tuan-tuan, sementara tengah boleh buat. Sebab kita tak tahu yang kita boleh buat macam sekarang ni sampai bila kita tak tahu. Tadi saya kata saya duduk dengar ceramah di hotel saya tu, duduk dengar ceramah dekat surau sebelah hotel, dengar pompang speaker ni. Ni kita sekarang ni boleh buat kat dataran ni, jiran-jiran ada ni. Saya sampai pukul 8 malam lepak dekat rumah bilik. Lepas bagi saya homestay. 8 malam kita biasa menyembang pompang. Jiran mai. Pukul 8 malam tak boleh bising dia. Besok kami nak kerja. Anak nak sekolah. 6 petang senyap sunyi dah. Saya kata depa ni tak jemu ke? Kedai tom yam tak ada, ceramah tak ada. Kedai apa pun tak ada. Start malam tu tuan-tuan, dengan isteri saya pun cakap bisik, jangan kuat mau orang dengar, takut. Tak seronok langsung negeri depa. Bayar pukul 6.30 gelap dah. Orang tak keluar dah, tidur semua dah. Dia sediam-diamnya. Oh aman. Bila orang putih mai duduk di sekolah saya, 2 orang putih duduk di sekolah saya, patut dia komplain. Dia komplain, dia kata bising sekolah you ni ustaz. I nak tenang pun tak boleh, I nak relax tak boleh. Sekejap yang tu bawa cucu, sekejap yang tu bawa menantu, sekejap yang ni bawa laki. I nak tidur pun tak boleh. Hai. Bila saya ceramah di tempat dia orang, baru saya faham. Tempat dia orang tak ada nyembang-nyembang macam kita. Speaker pula tak boleh pasang di luar. Bayangkan tuan-tuan duduk di taman ni, dia meriah. Tak boleh tengok. Buat apa tu Sam? Tak boleh. Assalamualaikum. Kita ni kan jenis tu. Bagi salam di satu taman ni. Assalamualaikum. Apa syuk-syuk? Assalamualaikum. Lepas ya Allah, susahnya. Kita akan merasa kehilangan, kita dah tak boleh buat bila benda tu dah tak ada. Selalu tu begitulah tuan-tuan. Bila ada isteri tak jaga, bila dah tak ada duk teriak. Pi kubang. Dah lah Haji, dah tak ada lah. Saya tak boleh lupa dia Ustaz. Dak hari tu waktu dia hidup Haji lupakan dia. Tu dah silap tu. Waktu hidup makan jarang sekali, semayang jarang sekali, pergi kuliah jarang sekali. Waktu isteri abang hidup, abang lepak di kedai. Waktu abang isteri abang hidup, abang lepak di laut, duk mancing ikan, sewa bot dengan kawan-kawan. Abang rajin naik motor, pergi konvoi naik motor RC. Pergi jalan, pergi Terengganu, minum ayak buah. Tak pernah faham, tak faham sudah. Minum ayak buah kat nak usaha pergi Terengganu tu lah. Bukan buah, ayak buah yang mereka nak tengok. Buah tu. Mana faham, tak faham sudah. Hak tukang buat buah tu. Loh. Padahal isteri dia boleh buat.